Okey, ada orang tanya ni, "Tuan, saya dah buat e-filing, tak kena cukai pun masa submit. Siap dapat refund lagi sepenuhnya." Tapi beberapa minggu lepas tu, LSTN hantar surat kata saya kena bayar balik cukai. Kenapa jadi macam tu? Okay, first of all, you kena tahu ya, bila you buat e-filing, sistem LSTN akan terima maklumat yang you sendiri isi kan. Itulah nama e-filing. So, waktu tu, you tulis gaji berapa, tolak pelepasan berapa, masuk zakat ke tidak, ada anak berapa orang, semua itulah. Lepas tu, sistem akan kira dan kalau dia nampak macam you terlebih bayar cukai, dia akan bagi refund. Tapi kena ingat, sistem tu percaya apa yang you isi. Dia tak semak satu persatu pada masa tu. Sebab tu you boleh dapat refund tu immediately kan. Jadi bila refund dikeluar cepat, you jangan happy sangat. Sebab lepas berapa minggu ataupun beberapa bulan, barulah pegawai-pegawai LSTN tu akan audit balik dan semak balik semua benda yang isi tu betul ke tidak. Contoh lah ya, maybe masa you tulis tu, you kata you ada anak 4 orang. Tapi masa semak semula, rupa-rupanya anak-anak tu tak layak pun untuk pelepasan sebab dah lebih umur. Ataupun anak-anak tu, both mak dan ayah yang dah bercerai ni, pergi apply untuk pelepasan. LSTN boleh tahu. Ataupun mak ayah korang ni masuk hospital, seorang bayar. Tapi 2 orang claim daripada kemasukan hospital tu. Dan yang paling sedih sekali lah, ada yang tak declare side income yang masuk dalam bank account. Yes, LSTN boleh check. Kenapa you declare masuk 80,000 tapi kita nampak lebih kurang 90,000 yang masuk? Mana 10,000 datang ni? So, bila dia jumpa je discrepancy, which is perbezaan antara apa yang you declare dengan apa yang ada yang dia nampak ya sebenarnya, masa itulah dia akan keluarkan surat. Dia akan kata, "Encik, sebenarnya you patut bayar lebih." Dia akan beritahu lah. And since refund dah diberi awal-awal, now dia minta you bayar balik je lah. Masalah ni jadi sebab ramai orang ingat bila dia dah klik submit, settle. Dah tak ada apa-apa lagi, dah muktamad. Tak juga. Banyak lagi benda yang LSTN boleh check ya. Bukan untuk beberapa minggu sahaja. Dia boleh check sampai 7 tahun dokumen-dokumen yang korang kata korang ada beli itulah, beli inilah. Kalau dia tahu ada criminal intent, dia boleh check sampai bila-bila. So, the moral of the story is, jangan simply isi e-filing tanpa semak betul-betul. Kalau you tak sure, better juga pakai tax agent untuk company besar-besar ataupun orang yang duit dia banyak sikit. And paling penting sekali lah, jangan cuba nak tipu ya. Sebab kalau kantoi, bukan saja kena bayar balik, tapi ada penalty lagi sampai 45% lebih. So, cuba korang komen sikit lah. Korang waktu tax filing itu, dapat tax refund ke kena bayar extra? I nak tahu juga.